Sikit nak tengok dalaman dia, nak tunjuk kat korang yang dah follow Sikit ni, bukan sehari dua yang dah follow Sikit ni, dah cukup lama. Sikit ucapkan terima kasih semua subscriber Sikit. Secara tak langsung kita bedah, kita buka. Bila kita buka, dalaman yang pertama kita tengok cuba tengok cik, dia ada komponen seperti bearing lah. Ni bearing. Ni bearing. Biasanya bearing ni kurang sangat bermasalah, melainkan minyak auto korang kering lah. Bila kering, bearing tak tahan. Selain daripada tu, dia ada juga o-ring. Tak apa, Biji tunjuk. Dia ada o-ring. Dia ada o-ring dekat bahagian yang ada o-ring. Okey, secara tak langsung dekat sini. Dekat sini. Patutlah ada satu barang lagi. Ni kat sini. Kat sini ada o-ring. O-ring ni. O-ring ni nak mengelakkan kebocoran. Okey. Bila ada kebocoran, dia jadi leak lah. Bocor. Bila bocor, hilanglah pressure. Di mana sekarang ni dia ada o-ring. Selain daripada o-ring, dia ada juga bahagian macam brake pad, clutch plate. Benda ni.